Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Selesai kita dengan kuliah subuhnya, salat subuh berjemaah, dan kita melihat ufuk pagi, ya, yang sedang terbit dari arah timur. Cantik. Saya rasa payung ni besar lagi daripada Masjid Nabawi. Besar lagi ni. Sunrise. La ilaha illallah. Dan istimewa tadi imam kita dengan kelunakan bacaan seperti mana Syekh Mahir Al-Mu'akli, ya, boleh katakan hampir 90% dengan bacaan suara yang lebih kurang sama. Memang rare, tuan. Jarang dapat dengar yang sama-sama macam Imam Masjidil Haram ni. Kalau ada tu kira Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa, ya. Ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman, merupakan masjid agung, ya, yang terletak di kota Aceh. Anggap diri kau dah ada di Mekah. Bayangin. Sekata bukan kata kita ni orang Malaysia yang datang sini agak teruja. Indonesia sendiri pun yang daripada tempat-tempat lain pun rasa teruja saja, ya. La ilaha illallah. Masjid Raya Baitur Rahman, ya. Taman Penyejuk Hati namanya. Senang tak nama taman? Penyejuk Hati nama taman ni. Taman Penyejuk Hati. Kita letak nama Taman Keamanan, Taman Hiburan. Ini taman apa ni? Taman untuk penyejuk hati. Rare tu. Daripada sini baru nampak besar. Seolah-olah macam Masjid Aladin tu, dalam cerita Aladin. Tahu cerita Aladin? 1001 malam tu. 1001 malam. 1001 night, Arabian night. Arabian night. Oh. Licin. Ya, boleh. Berempat boleh, silakan berempat. Ya, yang berempat boleh. Sedap. Sejuk je main air. La ilaha illallah. Matahari terbit ni. Sunrise. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, tuan. Kelihatan matahari terbit dari ufuk timur, ya. Dan kita pun pulang InsyaAllah ke hotel kita, sarapan, ya. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah.
Selesai kita di hadapan Masjid Raya Baitur Rahman. Tsunami melanda juga tuan-tuan kat sini. Cuma sini agak jauh, jadi kurang sikit lah dari sudut masalahnya. La ilaha illallah Muhammad. Oh, ada dolan. Ada dolan. Niaga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ye.